saya ada pengalaman dekat spa sebelum ni yang seram lah. Tu the first yang paling seram saya rasa. Kalau saya nak awak nak levelkan seram awak tu 1 ke 10. 8.5. Oh, seram. Seram. Sebab dia mengenai dengan orang yang tak ada kat dunia ni. Nak tahu okay, kan? faham. Okay, first customer ni dia datang malam. Kebetulan pula tim saya tu tadi sebelum ni Cik Wina tu pun malam. Kisah-kisah ni semua malam lah. Semua malam. Kalau tengah hari atau pagi tu tak selalu ada lah. Sebenarnya malam lah. Kalau malam tu kebetulan pula saya saja yang ada customer. Sebenarnya tim saya pun ada customer, tapi customer tu cancel last minute. Then saya seorang saja. Dia datang spa, dia masuk macam biasa lah, dia buat cucah-cucah dia. Lepas tu saya tanya dia, okay, puan nak buat treatment, puan ada nama apa, puan ada buat appointment ke apa semua. Lepas tu dia cakap dia ada appointment. Lepas tu dia bagi tahu detail dia apa semua. Dan saya cakap, okay, puan hari ni puan ambil urutan 1.5 jam. So dalam seluruh urutan seluruh badan ni kita ada provide minyak apa semua kan. Kalau puan berminat untuk nak add on minyak kita atau nak upgrade minyak kita, puan boleh, kat sini kita ada 3 jenis minyak lah. Saya cakap macam tu. Dan dia kata, oh saya tak nak lah, saya ada minyak saya. Dia bawa keluar dari poket dia, dia bagi tahu saya dia bawa minyak dia lah. Tu dia suruh saya bau apa semua. Lepas tu saya pun bau. Saya pun tersilap dekat saya jugalah sebab saya bau kan. Lepas saya bau-bau tu saya dah rasa minyak tu lain dah. Lepas tu saya cakap kat dia terus, tak maaf puan, sebab kita dekat spa kita memang tak boleh nak terima mana-mana minyak dari luar sebab kita tak pasti ingredient dia tu macam mana. Ya, betul. Takutlah kalau macam kita sendiri ke allergic ke kan dekat minyak-minyak tu yang kita tak tahu ingredient dia betul lah. Kan nanti kalau dia ambil minyak dari mana kita tak pasti kan. Tiba-tiba kita urut nanti jadi apa-apa nanti dia akan salah. So lebih baik lah untuk keselamatan kan. Kenapa? Betul. Lepas tu saya bawa dia masuk dalam bilik.